Ini perangai uduh. Dia terkejut, dia keluar hak uduh, mencarut barang dalam kain tu. Betul tak? Ni Terengganu ada, Pahang ada, Kelantan ada. Kejut dia tubik benda tu, spare part motor. Faham lagi? Sebab apa? Sebab dia latih diri dia mencarut. Maka siapa ketua, dia akan mencarut bila terkejut. Cuba kita latih dari muda. Terkejut, Allahu Akbar, tak akan keluar bercarut. Dan akan jadi darah daging kita dah. Kejut, subhanallah. Tapi orang-orang jahil, hak jenis tidak ngikut jalan-jalan ulama, yang jenis tidak bersila di hadapan majlis ilmu, yang jauh daripada kitab-kitab ulama, dilatih daripada zaman muda. Kejut disebut spare part motor tu. Padahal banyak lagi spare part motor lain, seller, magak, kosing, disebut berik juga. Betul tak? Kenapa? Kerana dia dah latih, hati dia tu kotor, hati dia penuh dosa, dia akan keluar benda tu. Faham tak? Padahal sebut magak dah, magak dah ada, seller, kosing dah, berik. Betul tak? Dah. Apa? Pasal latih. Melatih dah. Siapa ketua mu carut lagi. Tak dapat pertolongan Allah, mudah-uduh. Jadi latih. Kejut air panas, kena periuk panas. Subhanallah. Cicak jatuh atas kaki, Allahu Akbar. Boleh tahan kira. Ni dah spare part motor tu. Hak muda boleh tahan kira, hak 16. Hak tua muka macam adudu. Lagi masih mencarut lagi. Esok lusa nak tandang nak mati dah. Macam mana? Berkalang lagi.